Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang tajuk etika dalam teknologi dan kecerdasan buatan AI. Objektif kajian ialah yang pertama, mengenal pasti kepentingan etika dalam pembangunan dan penggunaan teknologi serta kecerdasan buatan. Yang kedua ialah menganalisis punca-punca utama yang menimbulkan isu etika dalam AI. Yang ketiga ialah menghuraikan kesan positif etika yang diterapkan dalam AI terhadap masyarakat dan pembangunan teknologi. Yang keempat ialah mengupas kesan negatif apabila etika diabaikan dalam pembangunan dan penggunaan AI. Dan yang kelima, mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan untuk menangani isu etika dalam AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zani bin Muhammad Armizi, nombor matrik C24A2337. Saya akan membentangkan tentang pengenalan teknologi dan AI. Teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains dan matematik untuk mencipta dan membangunkan alatan, mesin, sistem dan proses yang membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kehidupan mereka. Ia merangkumi pelbagai aspek daripada teknologi, komunikasi seperti telefon bimbit dan internet. Hingga kini, teknologi perubatan seperti peralatan, pembedahan dan ubah-ubatan teknologi juga melibatkan proses-proses seperti pengeluaran, pengurusan dan pembangunan yang digunakan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Izzuddin bin Zaharuddin, nombor matrik C24A 2469. Saya akan membentangkan kepentingan etika dalam teknologi dan AI. Yang pertama, media telah merevolusikan cara manusia berinteraksi antara satu sama lain. Ada petikan yang mengatakan tidak dapat dinafikan kenyataan bahawa media sosial telah merevolusikan cara manusia di dunia ini berinteraksi antara satu sama lain sebagai keluarga, dengan rakan dan di tempat kerja. Yang kedua, dapat meningkatkan penggunaan pintar dengan menghubungkan kepada internet yang menggunakan sensor universal. Ini juga akan memberi kesan cara penggunaan dan dalam menghasilkan sesuatu seperti alat komunikasi atau media lain. Yang ketiga, meningkatkan sistem tadbir urus negara berasaskan teknologi AI, IoT, menyebabkan manusia dalam penggunaan internet untuk menunjukkan konsep baik dan tidak baik. Yang keempat, dapat mengesan gangguan sistem keselamatan. Oleh itu juga tetapi, teknologi yang sama yang membolehkan anda tidak dapat dikenali juga memudahkan anda untuk mengesan pelakunya seperti pencurian dan sebagainya. Yang kelima, meningkatkan perkomersialan pemasaran untuk syarikat dan juga individu. Masyarakat kini amat memerlukan kenyataan data internet atau menyediakan Wi-Fi percuma dalam perkomersialan, perniagaan, promosi dan segenap ruang keperluan berkaitan dengan perniagaan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kesedaran sosial dalam kalangan masyarakat. Masyarakat pengguna perlu mendidik diri mereka, keluarga dan komuniti mengenai cara penggunaan dan pengurusan teknologi AI bagi mengukuhkan kesepaduan sosial antara dalam masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Hilmi Muhammad Tamizi, nama matrik C24A2503. Seterusnya saya akan terangkan terhadap kesan positif berkenaan teknologi dan AI. Penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan AI ini telah membawa pelbagai kesan positif terhadap kehidupan manusia, terutamanya dalam meningkatkan kualiti hidup dan kecekapan harian. Dalam bidang kesihatan, teknologi AI ini membantu doktor membuat kerjayanya untuk mengesan penyakit dengan lebih awal dan tepat. Seterusnya meningkatkan peluang untuk rawatan yang berkesan. Samping itu, dalam sektor pendidikan, teknologi membolehkan pembelajaran dijalankan secara dalam talian dan disesuaikan mengikut tahap kebolehan pelajar, menjadikan proses pembelajaran lebih inklusif. Maksudnya, pembelajaran itu dia lebih ke arah kemudahan. Selain itu, penggunaan teknologi juga mempercepatkan tugasan harian seperti penggunaan robot dalam industri pembuatan dan aplikasi pintar dalam pengurusan rumah. Sebagai contoh, zaman sekarang teknologi AI banyak membantu untuk mengemaskan rumah dan pelbagai-pelbagai lagi. Isi pertama untuk kesan positif ini adalah penggunaan teknologi dan AI dalam kehidupan seharian
memberi impak dengan ketulusan dan penjelasan AI. Maksudnya sekiranya kita mencari point, kita mencari satu data di dalam AI atau teknologi, kita akan dapat satu informasi yang tepat dan ianya mempunyai penjelasan di mana dapat data-data tersebut. AI yang digunakan dalam sistem pembelajaran pada zaman moden ini mempunyai data yang tepat dengan kajian yang dilakukan secara beberapa kali bagi memastikan data yang diberikan adalah sahih. Maksudnya di sini apabila kita mencari data di teknologi di dalam AI, kita akan mendapat data yang sahih daripada pelbagai kajian. Seterusnya, setiap maklumat atau data yang diberikan mempunyai penjelasan yang tersendiri serta mempunyai sumber rujukan. Sebagai contoh, Google Scholarship, ia dapat menapis beberapa maklumat yang dikongsikan supaya tiada maklumat yang palsu atau tidak berguna. Dalam pengajian dalam buku pada halaman 131, dalam dunia globalisasi masa kini, media sosial telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat yang digunakan dalam aktiviti seharian seperti bersosial, mendapatkan maklumat dan belajar. Seterusnya, isi kedua adalah keselamatan dan pencegahan bahaya. Di sini, kehidupan yang moden pada masa kini telah banyak menghasilkan aplikasi yang canggih dan kualiti. Dengan bantuan teknologi dan AI, dapat memastikan keselamatan data terhadap aplikasi tersebut. Sebagai contoh, aplikasi untuk membayar bil, membeli belah di dalam talian dan memesan makanan secara dalam online. Tanpa bantuan teknologi dan AI, manusia akan mudah tertipu atau terpedaya dengan penipuan internet atau sebagainya. Dalam pengajian yang dilakukan terhadap buku Penghayatan Etika dan Peradaban, pada halaman 132 telah mengatakan bahawa dalam usaha pemerkasan, ICT seringkali dilihat sebagai alat yang mempercepatkan banyak urusan, alat yang membantu komunikasi lebih efisien dan alat yang menghubungkan sesiapa sahaja walau di mana mereka berada. Isi ketiga adalah keselamatan privasi lebih terjamin, merupakan salah satu kesan positif etika dalam penggunaan teknologi dan AI. Hal ini demikian kerana etika dalam AI mematuhi undang-undang seperti GDPR, General Data Protection Regulation, yang memastikan syarikat tidak boleh menyalahgunakan data pengguna tanpa kebenaran. Di sini dia mengatakan bahawa sekiranya kita membeli barang dalam talian ataupun kita membuat satu semakan dalam aplikasi, pihak yang lain tidak dapat menggunakan data kita untuk membuat perkara lain. Maksudnya data itu hanya untuk aplikasi itu tersebut sahaja. Sebagai contoh, aplikasi yang menggunakan data-data kita adalah Google, Facebook dan pelbagai lagi. Di sini pengguna ditanya sama ada mahu dikumpul datanya atau tidak untuk mengelakkan salah guna data. Isi keempat adalah penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan AI secara beretika dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan membawa banyak kesan positif seperti peningkatan kecekapan operasi, penjimatan kos dan perkhidmatan pelanggan yang lebih pantas serta berkualiti. Teknologi AI ini membolehkan perniagaan mengautomasikan tugas rutin. Sebagai contoh, menganalisis data untuk pemasaran yang lebih berkesan dan memberikan bantuan 24 jam. Secara keseluruhannya, penggunaan teknologi dan AI secara bertanggungjawab menyumbang kepada pertumbuhan tadbir urus dan pembangunan negara yang lebih mampan. Dalam pengajian yang dilakukan terhadap buku Penghayatan Etika dan Peradaban, pada halaman 134, telah mengatakan bahawa ia menguruskan kehidupan dan cara bekerja setiap hari. Manusia tidak boleh dielakkan daripada menggunakannya. ICT melatih masyarakat menggunakan teknologi sebagai sebahagian proses tadbir urus dan pembangunan negara. Secara keseluruhannya, terdapat pelbagai kesan positif yang kita dapat terhadap penggunaan teknologi dan AI. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Daniel bin Hafizam, nombor matrik C24178. Hari ini saya akan mengatakan tentang kesan-kesan negatif etika dalam penggunaan teknologi dan AI. Kesan negatif etika dalam penggunaan teknologi dan AI ialah
pelanggaran privasi. Hal ini dikatakan demikian kerana individu boleh mengakses data peribadi penggunaan lain tanpa sebarang persetujuan dan pengetahuan. Sebagai contoh, individu tersebut boleh mendapatkan maklumat di dalam mana-mana aplikasi untuk mengumpul data, lokasi, perbuatan dan maklumat peribadi tanpa diketahui oleh pengguna. Perkara ini boleh menjadikan privasi seseorang itu dalam keadaan tidak selamat kerana setiap apa yang dilakukan boleh diakses. Oleh itu, penggunaan teknologi dan AI pada masa kini amat berbahaya kerana setiap apa yang dilakukan boleh diketahui. Seterusnya, kesan negatif etika dalam penggunaan teknologi dan AI ialah penyebaran maklumat palsu. Hal ini dikatakan demikian kerana individu mahir dalam penggunaan teknologi seperti deepfake dan AI generatif. Perkara ini boleh menyebabkan individu dapat menciptakan hubungan palsu yang boleh meyakinkan. Sebagai contoh, reputasi seseorang boleh terjejas akibat berita palsu yang tersebar. Individu boleh berkongsi maklumat di media sosial masalah etika dengan sesuka hati. Perkara ini dibimbangi sekiranya maklumat itu palsu dan boleh membahayakan individu yang lain. Oleh itu, penyebaran maklumat palsu mudah untuk dipercayai oleh individu lain. Ayat ini terdapat dalam buku Penghayatan Etika dan Peradaban muka surat 134. Seterusnya, kesan negatif etika dalam penggunaan teknologi dan AI ialah individu kurangnya tanggungjawab dan ketulusan. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang sukar untuk bertanggungjawab sekiranya AI membuat kesilapan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, individu tidak akan mengetahui kesilapan kerana semua perkara telah bergantung kepada teknologi yang digunakan. Perkara ini juga menyebabkan seseorang kurang cekap dalam melaksanakan tugasan. Individu berharap sepenuhnya kepada teknologi AI dan apa jua bidang. Oleh itu, penggunaan tidak boleh digunakan sepenuhnya dalam kegiatan sesuatu pekerjaan. Selain itu, kesan negatif etika dalam teknologi dan AI ialah individu leka dengan gadget. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang kurang berinteraksi dengan dunia luar. Perkara ini menyebabkan seseorang itu tidak mahu bersosial dengan individu lain. Hal ini menyebabkan mereka tidak mahu untuk bercakap kerana malu dan tidak pandai untuk bergaul. Sebagai contoh, individu tersebut tidak mempunyai kemahiran dalam bersosial secara fizikal. Oleh itu, penggunaan media sosial kebanyakannya begitu asyik dengan gadget mereka dan mengabaikan orang di sekeliling mereka. Hal ini menyebabkan mereka kurang peka terhadap isu semasa kerana pengguna media sosial yang berlebihan menjadi seseorang yang antisosial. Ayat ini terdapat dalam buku Penghayatan Etika dan Peradaban muka surat 132. Akhir sekali, seseorang mudah berbohong dalam penggunaan teknologi dan AI juga merupakan kesan negatif etika. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang itu terlalu bergantung kepada penggunaan AI dalam melaksanakan tugasan. Sebagai contoh, mereka mendapatkan maklumat daripada teknologi AI untuk memudahkan tugasan mereka bagi mendapatkan markah yang lebih tinggi. Perkara ini menjadikan individu tidak perlu memeriksa dan menyelidik terlebih dahulu sesuatu isu itu. Perkara ini dibimbangi sesuatu maklumat itu palsu dan boleh mengakibatkan bahaya kepada individu lain. Hal ini menyebabkan mereka tidak cakna dalam pencari maklumat kerana telah plagiat sepenuhnya terhadap maklumat yang didapati. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Mukrim Zafar bin Wan Muhammad, nombor matrik C24A2439. Saya akan membentangkan punca isu etika dalam teknologi dan kecerdasan buatan AI. Teknologi dan kecerdasan buatan AI telah merevolusi dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, daripada kesihatan dan pendidikan hingga industri dan hiburan. Walau bagaimanapun, kemajuan pesat dalam bidang ini juga menimbulkan pelbagai persoalan etika yang semakin mendesak untuk ditangani. Punca-punca utama isu etika ini berpunca daripada ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan persediaan masyarakat dalam menghadapinya, serta kelemahan dalam mereka bentuk dan pelaksanaan sistem teknologi itu sendiri. Salah satu punca utama ialah kekurangan peraturan dan garis panduan yang jelas. Teknologi sering berkembang lebih cepat daripada perundangan. Hal ini menyebabkan ruang kosong dari segi kawalan dan pemantauan terhadap bagaimana teknologi dan AI digunakan, terutamanya dalam bidang yang sensitif seperti pengawasan, automasi keputusan dan penggunaan data peribadi. Selain itu, bias data dan algoritma turut menjadi punca kepada isu etika. AI telah dilatih menggunakan data sedia ada yang sering mencerminkan prasangka atau ketidakseimbangan sosial.
Akibatnya, sistem AI boleh membuat keputusan yang berat sebelah atau diskriminatif seperti dalam proses pengambilan kerja atau sistem pengenalan wajah yang gagal mengenali individu daripada kaum tertentu. Hal ini bukan sahaja menjejaskan keadilan sosial, malah boleh menguatkan stereotip yang telah wujud dalam masyarakat. Seterusnya, punca penting ialah kekurangan ketulusan dalam sistem AI. Banyak sistem menggunakan pendekatan kotak hitam di mana proses membuat keputusan tidak dapat difahami dengan jelas oleh pengguna, bahkan pembangunnya sendiri. Ini menimbulkan masalah dalam aspek kepercayaan, keselamatan dan keterbertanggungjawatan jika berlaku kesilapan atau penyalahgunaan. Pengguna yang tidak tahu bagaimana keputusan dibuat mungkin sukar untuk mencabar keputusan tersebut, apatah lagi mendapatkan penjelasan atau pembetulan. Penyalahgunaan teknologi juga menimbulkan cabaran etika yang besar. AI yang canggih boleh digunakan untuk tujuan negatif seperti mencipta deepfake, iaitu video palsu yang kelihatan seperti asli, menyebarkan maklumat palsu di media sosial atau melaksanakan pengintipan massa oleh kerajaan dan korporat. Di samping itu, dalam bidang ketenteraan, AI digunakan untuk membangunkan senjata autonomi yang boleh membuat keputusan membunuh tanpa kawalan manusia. Hal ini menimbulkan persoalan serius tentang keterbertanggungjawatan moral dan risiko terhadap keselamatan global. Tanpa kawalan yang ketat, penyalahgunaan AI boleh menjejaskan privasi, hak asasi manusia dan kestabilan politik sesebuah negara. Selain itu, kesan AI terhadap peluang pekerjaan juga menjadi kebimbangan utama dalam masyarakat moden. Automasi yang dibantu oleh AI berupaya menggantikan tugas manusia dalam pelbagai sektor seperti pembuatan, perkhidmatan, pelanggan dan bahkan sektor profesional seperti undang-undang dan kewangan. Meskipun AI meningkatkan kecekapan dan produktiviti, ia boleh menyebabkan pengangguran dalam kalangan pekerja yang kemahiran mereka tidak lagi relevan. Hal ini melebarkan jurang ekonomi antara golongan berkemahiran tinggi dan mereka yang tidak menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Maka persoalan etika timbul tentang tanggungjawab syarikat dan kerajaan dalam menyediakan latihan semula dan jaminan sosial kepada golongan yang terjejas. Akhir sekali, masalah privasi dan keselamatan data pula menjadi semakin ketara dengan peningkatan penggunaan AI dalam kehidupan harian. Banyak sistem AI menggunakan pengumpulan data peribadi dengan jumlah yang besar untuk berfungsi dengan berkesan. Data ini boleh termasuk lokasi, cara internet, maklumat kesihatan dan juga aktiviti harian pengguna. Jika data ini dikumpul, persetujuan yang jelas atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, hak privasi individu akan terancam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Aiman bin Abdul Razak. Nombor kad matrik C24A2540. Saya akan bentangkan tentang langkah-langkah penambahbaikan etika dalam penggunaan AI. Langkah pertama yang perlu diambil ialah mengubah polisi dan undang-undang yang jelas berkaitan dengan etika dalam penggunaan AI. Pada masa kini, banyak negara masih belum mempunyai perundangan khusus yang mengawal selia teknologi ini. Tanpa rangka perundangan yang kukuh, AI boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, kerajaan perlu bertindak dengan proaktif dalam mengumbal undang-undang yang bukan sahaja mengawal aspek teknikal tetapi juga memberi penekanan kepada prinsip moral seperti keadilan, keselamatan dan hak asasi manusia. Hal ini akan menjadi asas penting dalam memastikan AI digunakan dengan cara yang betul dan bermanfaat. Selain itu, langkah kedua ialah menjadikan garis panduan etika untuk para pembangun dan pengamal teknologi AI. Garis panduan ini perlu mengandungi prinsip asas seperti keadilan, ketulusan, keselamatan dan tanggungjawab. Ia juga memberi penekanan kepada kepentingan menjaga sensitiviti budaya dan tidak menyebarkan bias algoritma terhadap mana-mana kumpulan masyarakat. Dengan adanya garis panduan ini, pembangun AI akan lebih berhati-hati dan lebih beretika dalam mereka bentuk serta penggunaan teknologi yang mereka hasilkan. Langkah ini juga meningkatkan profesionalisme dalam industri teknologi. Langkah yang ketiga adalah pendidikan dan kesedaran mengenai etika AI yang perlu dipertingkatkan, terutamanya dalam kalangan pelajar dan profesional teknologi, khususnya dalam program berkaitan sains komputer, kejuruteraan dan data. Hal ini penting kerana generasi muda hari ini adalah bakal pencipta teknologi masa depan. Selain itu, kempen kesedaran awam tentang penggunaan AI juga perlu dijalankan bagi memastikan masyarakat lebih
memahami hak mereka dan risiko yang mungkin timbul daripada penggunaan teknologi tersebut. Kesedaran ini dapat membentuk masyarakat yang lebih kritikal dan peka terhadap isu etika digital. Lepas tu kita ada langkah yang keempat ialah menjalankan audit dan penilaian etika secara berkala terhadap sistem AI yang sedang beroperasi. Penilaian ini penting uh, untuk memastikan bahawa sistem tersebut masih menepati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Audit ini perlu dijalankan oleh badan bebas yang tidak berkepentingan supaya hasilnya lebih telus dan objektif. Sekiranya didapati terdapat pelanggaran etika atau risiko terhadap pengguna, tindakan pembetulan perlu diambil segera oleh pihak yang bertanggungjawab. Hal ini dapat mengelakkan berlakunya penyalahgunaan teknologi yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan pengguna. Yang terakhir adalah AI perlu dibangunkan dengan prinsip ketelusan dan kebertanggungjawaban. Ketelusan merujuk kepada keupayaan pengguna untuk memahami bagaimana sesuatu keputusan dibuat oleh AI, manakala kebertanggungjawaban pula merujuk kepada kejelasan mengenai siapa yang bertanggungjawab sekiranya berlaku kesilapan dalam keputusan AI. Kedua-dua prinsip ini penting untuk memastikan pengguna mempunyai kepercayaan terhadap sistem AI yang digunakan. Tanpa ketelusan, pengguna mungkin meragui ketepatan atau keadilan keputusan yang diberikan oleh AI, terutamanya dalam sektor kritikal seperti kesihatan atau kehakiman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Jalil bin Afandi, C24A1776. Untuk kesimpulan, sebagai kesimpulannya, isu etika dalam teknologi dan kecerdasan buatan ataupun AI merupakan cabaran besar yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Walaupun AI membawa pelbagai manfaat dalam kehidupan seharian, namun penggunaan yang tidak terkawal boleh menimbulkan pelbagai kesan negatif kepada kehidupan kita, seperti pencerobohan privasi, kehilangan pekerjaan, penyebaran maklumat palsu dan penyalahgunaan kuasa. Oleh itu, kerjasama antara kerajaan, pembangun teknologi, institusi pendidikan dan masyarakat amat penting untuk merangka garis panduan serta undang-undang yang jelas dan beretika. Teknologi harus digunakan secara bertanggungjawab, adil dan berteraskan nilai kemanusiaan agar kemajuan yang dikecapi tidak menjejaskan hak, maruah dan kebebasan individu dalam masyarakat. Sekian.